PPSS di sekolah rendah, ia membekalkan kemahiran asas kepada murid sebelum masuk pada sekolah menengah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Maju Johor. Salam Pendidikan Johor mendahului. Salam Johor Leads. Salam Kota Tinggi mengungguli. Sehati memperkasa bangsa. Indahnya kebersamaan. Anda bersama saya, Nur Syamila atau lebih dikenali sebagai Rara, hos podcast Sekoja TV. Podcast ini membawa tagline Bersama Belajar, Berkongsi, Berinspirasi. Kerana di sinilah suara kita bertemu, idea kita bersatu dan pengalaman kita memberi makna. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel rasmi Sekoja TV, like dan share serta tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi episod seterusnya. Baik, untuk pengetahuan rakan-rakan setia podcast Sekoja TV, kali ini anda sedang mendengar episod khas podcast Sekoja TV sempena Bengkel Kerja Pemantapan Kru TV PSS Negeri Johor tahun 2025 yang berlangsung di Sekolah Seni Malaysia Johor Bahru. Hari ini saya akan berbual-bual santai dengan insan-insan hebat di sebalik tabir dunia TV PSS daripada tenaga penggerak utama sehinggalah ke kru murid dan guru yang menjadikan TV PSS ini terus hidup di sekolah. Menarik kan semua ni? Jadi saya pun dah tak sabar nak berbual dengan tetamu istimewa kita pada hari ini. Kita teruskan kepada segmen pertama kita bersama dengan tetamu istimewa kita iaitu Tuan Haji Akram alias Amir Abdul Majid. Siapa dia sebenarnya Tuan Haji Akram ni? Beliaulah yang memainkan peranan sebagai salah seorang panel penulis skit TV PSS kebangsaan yang juga merangkap guru penolong kanan hal ehwal murid di SK Batu Rakit, Kuala Terengganu. Jauh perjalanan Tuan Haji ni? Walaupun jauh tapi sentiasa dekat di hati PPSS Negeri Johor. Terima kasih. Assalamualaikum Tuan Haji. Selamat datang ke podcast Sekoja TV. Waalaikumsalam, Adik Zara. Terima kasih juga Tuan Haji kerana sudi bersama kami hari ini. Kita akan berbual santai tetapi penuh informasi. Tuan Haji Akram juga antara individu penting yang mencetuskan idea pelaksanaan TV PSS di peringkat kebangsaan. Betul kan Tuan Haji? Saya dan bersama rakan-rakan, Alhamdulillah pada tahun 2020 diminta oleh KPM untuk mengadakan satu kit TV yang boleh diguna pakai oleh semua sekolah di Malaysia. Alhamdulillah, kit TV tersebut telah dilancarkan secara rasminya pada tahun 2021. Okey, baiklah. Terima kasih. Jadi, untuk podcast khas kita pada hari ini, kita bersiaran bersempena dengan Bengkel Kerja Pemantapan Kru TV PSS untuk pembangunan bahan sokongan PDPC di bawah inisiatif ke-10 Permekasaan Pendidikan Digital Negeri Johor tahun 2025 yang sekaligus membawa fokus kita kepada peranan penubuhan TV PSS di sekolah. Jadinya, kalau boleh Tuan Haji kongsikan sedikit apakah sebenarnya matlamat penubuhan TV PSS ini yang akhirnya sehingga kini ia menjadi salah satu di antara medium pembangunan murid di sekolah? Silakan. Okey, terima kasih Adik Zara. Pertamanya, tahniah. Adik Zara telah menunjukkan inilah contoh kru TV PSS. Baik. Dan Adik Zara menjadi saksi objektif TV PSS. Ya. Jadi untuk TV PSS ini saya telah diminta untuk mengadakan satu projek inovasi pada tahun 2014 untuk Negeri Terengganu. Okey, jadi mengambil kira bagaimana TV PSS pada tahun 2014 kita rancang untuk kita lihat sesuatu yang
boleh menonjolkan kemenjadian murid. Kita jadikan trademark melestarikan kemenjadian murid melalui program TPPSS yang mana matlamat dia adalah berkaitan pada tahun tersebut pembelajaran abad yang ke-21 yang menekankan komunikasi, pemikiran kreatif, kolaboratif dan juga melahirkan sasiah yang baik pada kru TPPSS dan murid-murid yang menyerta program TPPSS. Itu adalah matlamat asal kita. Kemudian dengan izin Tuhan pada tahun 2020 program TPPSS di Terengganu telah dikembangkan di semua sekolah di Malaysia. Alhamdulillah sekarang ni kita dah masuk tahun yang kelima program TPPSS berada di semua sekolah di Malaysia dan matlamatnya kita lihat bagaimana murid-murid yang menyertai program TPPSS telah menunjukkan kemenjadian murid yang sangat bagus. Baik. Baik, faham Tuan Haji. Nampaknya mengikut apa yang saya fahamlah melalui TVPSS ini, ia bukan sahaja bakat seseorang murid itu dapat digilap. Malah nilai kepimpinan dan kemahiran komunikasi turut dapat dipupuk dengan lebih berkesan. Betul ke tak tu? Itu jelas sekali kerana bagaimana kita zaman sekarang, pendidikan pada zaman sekarang melihat kepada komunikasi. Oh. Kerana jika kita mempunyai kemahiran komunikasi yang baik, maka pembelajaran kita juga akan terus bertambah baik. Betul. Kualiti pembelajaran bergantung kepada komunikasi. Kerana pendidikan di Malaysia ini melahirkan murid yang berjaya pada semua aspek. Okey, baiklah. Terima kasih Tuan Haji. Umumnya kita mengetahui yang bidang teknologi digital ini merupakan sesuatu yang baharu bagi murid-murid di sekolah. Saya sendirilah mengakui bahawa sebelum ini proses pembelajaran saya hanya berlaku di dalam kelas sahaja. Tetapi apabila dunia TVPSS ini diperkenalkan, ia telah memberi ruanglah buat saya mendalami proses pembelajaran secara digital di sekolah dan tidak tertumpu kepada sesi pembelajaran di dalam kelas saja. Jadi, mungkin ramai juga yang ingin tahu bagaimana tercetusnya idea untuk Tuan Haji menubuhkan TVPSS ini. Jadi mungkin Tuan Haji boleh kongsikan serba sedikit kepada para penonton. Okey, terima kasih Adik Zara atas soalan yang sangat menarik. Hmm? Izinkan cikgu mengambil contoh kerana dia dimulakan di Terengganu. Apabila kita nak membuat sesuatu projek, kita memerlukan analisa. Oh, anak. Kita memerlukan analisa, kita memerlukan data dan kita melihat kepada statistik. Kita melihat kepada kajian. Bila melihat kemahiran komunikasi masih menjadi isu yang perlu diselesaikan dengan segera. Pada waktu itu, kerana pada sekitar tahun 2014-15, masih kurang lagi ruang untuk murid menunjukkan kemahiran komunikasi yang baik dan berkesan. Kerana kalau sekadar di dalam bilik darjah, dia masih tidak mencukupi. Dia memerlukan dan murid-murid pun memerlukan pembelajaran secara gembira. Betul-betul. Kita memerlukan, cikgu selalu menggunakan istilah R&R, rehat dan rawat. Apabila mengambil contoh, apabila kita berjalan di lebuh raya, semestinya kita akan penat dan kita akan berhenti di R&R untuk mengambil kembali tenaga kita. Betul. Jadi perkara yang sama diterapkan melalui program TPPSS. Jika kita selalu berada dalam kelas, kadang-kadang kita akan hilang fokus, kita perlu keluar dan bila kita perlu keluar pada kelas, perlu keluar pada sekolah, kita memerlukan satu matlamat. Jadi apabila kita membuat program TPPSS di luar sekolah, matlamat telah ditetapkan. Dia sama saja. Kalau wartawan, simulasi sebagai wartawan, kita ada kemahiran dalam bahasa Melayu, mencatat nota, menyampaikan pesanan. Perkara dalam bahasa Melayu boleh diterapkan. Contoh. Kemudian kita ada kemahiran-kemahiran yang perlu kita kuasai. Kemahiran merakam, kita boleh mengetahui kemahiran mengambil video, mengambil gambar, bercakap dengan baik. Semua itu ada dalam silibus pembelajaran kita. Cuma program TPPSS memberi ruang dan peluang kita untuk belajar di luar kelas. Sebagai contoh lagi,
kita melihat bahawa uh, apabila kita belajar dengan terlampau serius dengan buku, zaman telah berubah sekarang. Zaman digital. Keperluan zaman sekarang telah mendesak kita menguasai dunia digital. Oh. Jadi jika kita belajar satu subjek itu di dalam kelas saja, dalam makmal saja tanpa dipraktik, maka kita akan belajar teori semata-mata. Melalui program TPPSS, kita telah membuat praktis, latihan amali, dan ini memberi kita impak yang baik dalam pembelajaran dan juga kepada sasiah kita. Okey. Terima kasih Tuan Haji atas perkongsian tersebut. Jelaslah bahawa cetusan idea penubuhan TVPSS ini bukan sekadar satu inisiatif yang biasa, tetapi ia adalah satu langkah strategi untuk melahirkan murid yang celik media, kreatif dan berdaya saing dalam dunia digital masa kini. Baiklah Tuan Haji, saya yakin inisiatif yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, dalam membangunkan pendidikan digital dan teknologi maklumat kepada semua warga sekolah ini, pastinya ia menginginkan transformasi pendidikan digital yang menyeluruh agar semua warga sekolah bersedia menghadapi dunia pembelajaran masa depan. Jadi, boleh Tuan Haji kongsikan apa sebenarnya kepentingan dan manfaat program TVPSS pada pembangunan murid, khususnya bagi kelompok murid-murid yang berada di sekolah rendah? Okey, terima kasih. Mengambil contoh sekolah rendah, kita faham asas sekolah rendah 3M. Menulis, membaca, apa lagi? Menulis, membaca, 3M ni perlu dikuasai. Okey. Jadi pada tahap 1, kita belajar dalam kelas, menulis, mengira, membaca 3M tersebut. Kemudian apabila kita menyertai program TPPSS, 3M tu telah diaplikasikan dalam bentuk aktiviti. Oh, Kita nak buat interview, membuat seseorang, kita perlu membaca. Dan kita juru kamera bila nak buat rakaman, dia perlu mengira kedudukan, masa yang sesuai. Jadi perkara-perkara ini seronok di sekolah rendah. Kemudian apabila kita melangkah ke tahap 2, banyak kita kena buat pembentangan, betul-betul. kita kena berani di depan kelas, membentangkan hasil kerja. Dan sekarang ni kita ada berbagai subjek yang memerlukan kita membuat di dalam Google Classroom, dalam Delima. Jadi aplikasi-aplikasi dalam Delima banyak ada software untuk edit video, ada yang untuk nak buat pengiraan. Jadi perkara itu kita boleh guna dalam program TPPSS. Jadi TPPSS di sekolah rendah, dia membekalkan kemahiran asas kepada murid sebelum masuk pada sekolah menengah. Jadi bila masuk di sekolah menengah, pembelajaran kita lebih matang lagi. Cikgu akan lebih bertindak sebagai pemudah cara, kita diberi kerja khusus untuk menyelesaikan. Jadi kemahiran yang kita bawa pada sekolah rendah ini akan memudahkan kita di sekolah menengah. Betul. Dan apabila selesai sekolah menengah, insya-Allah jika diizinkan kita akan masuk ke peringkat universiti yang lebih memerlukan assignment, buat kuis, buat video, faham tesis kita. Jadi perkara itu berkait sekolah rendah ke sekolah menengah kepada peringkat universiti. Jadi kita perlu mula di sekolah rendah. Okey. Wah, sangat hebat dan memberi inspirasi yang membina. Jadi memang jelaslah TVPSS bukan sekadar rakaman video sekolah semata-mata. Tetapi ia lebih kepada ruang pembelajaran aktif buat murid belajar untuk merancang, menulis skrip, merakam, menyunting dan berkongsi ilmu dengan cara yang lebih menyeronokkan menggunakan teknologi masa kini. Hebat betul macam ni. Betul?
Setuju. Terima kasih Tuan Haji atas perkongsian yang cukup menginspirasikan itu. Jadinya penonton sekalian, kita akan berhenti rehat seketika dan nantikan siapakah tetamu yang bakal kita bawakan pada segmen selepas ini. Kita kembali selepas ini ya.